500 bagi 500 bagi dengan 0.213 sen, berapa dapat unit e-share? 2347. Okey, 2347 unit e-share mendapat atau dalam sistem dengan unit token ni unit e-share. Ada orang tanya, betul? Kalau saya hari ni saya masuk 1000, bila agak-agak saya boleh dapat modal saya balik? Kan? Modal lah benda, dia dapat dah 1000 lah, modal dah masuk 1000 dapat 1000 lah kan. Tapi gatai tanya lah, gatai dia gatai sebab 1000 nak bila dapat 1000 ni kan. Dia kata tunggu split atau tunggu lepas matang selama 90 hari. Dia kena faham sistem ni. Dalam tempoh 90 hari kita beli saham ni diapungkan diapungkan, mana floating lah, floating mana abang tak boleh jual 3 bulan ni. 3 bulan 90 hari. Dia punya apa Matang dia. matang dia. Dia punya apa tu, matang atau edah dia. Okey, tunggu edah dia. Edah tak lepas apa dia? Kahwin. Okey. Mana dalam 90 hari jadi kita faham. Bila kita faham nanti tempoh dia bila dah kacau lah, kecoh lah kan. Kalut lah. Jadi faham. 90 hari tak boleh jual. Okey, katakan selepas 90 hari lah abang dapat ni kan. Sekarang masuk hari ni, kalau tak masuk hari ni besok naik ke bang? E-share ni naik, tak akan turun. Sebab tu satu hari kita miss, kita rugi banyak. 2 hari rugi lagi, 3 hari rugi lagi. Memang rugi. Kau tengok contoh kan. Okey. Contoh, okey, katakan lepas kata 90 hari, katakanlah dia tak sampai 60 sen. Contohlah, dikatakan dia sampai 50 sen lah. Okey, 50 sen. So, kali kira tadi kali 50 sen. Kali dengan 50 sen. 2300 kali 50 sen dapat apa? Cek apa? 1173 USD. Untung tak bang? Abang masuk 1000 USD, abang untung apa? Selepas 90 hari lah. Daripada abang beli sekarang 21 sen, dia naik 50 sen, abang untung 1100. Contohlah. Okey, katakan abang tak nak jual, tunggu sampai speed lah. Kalau steam kan, kalau tak speed tak steam lah. Okey, kata berapa lama? Kita expect dalam 6-7 bulan. Okey, speed 3 kali 2300 kali split 3 kali berapa ibu? 7,042 unit e-share bang dia. Nampak? Bila dia split, dia akan turun balik share ni tadi 20 sen. Lepas tu dia akan naik balik 40 sen. Kaedah yang sama maknanya sampai 40 sen dia akan split 2 kali. Manusia ni bang, bila tengok duit dia banyak, dia tak nak jual, rugi aku dia. Tunggu lagi lah. Tunggu lagi lah. Itu jadi sejuta lah. 1000 setahun jadi 20,000. Nak tak? Nak lah. Dia kata nak beli rumah, nak pergi umrah, haji semua kan. Kalau dah jual habis ha? Ini long term lah. Long term punya investment. Kita tak rugi dah. Kita untung dah tadi. Masuk dapat 1000 dah. Ini pun shopping dah. Ini sponsor belum lagi. Belum lagi. Ini baru ni je. Ini baru ni je. Ini baru cakap ini je. Okey. Kata lama. Berapa lama? Kita expect sini. Ini 6-7 2 bulan. Bila 2 bulan, dia split lagi 2 kali. Okey, next split lagi 2 kali. Kira lagi kali 2 kali. Okey, kali 2 okey, ada 14,084 unit e-share. Dia turun lagi 20 sen, dia naik balik 40 sen, dia split lagi 2 kali. Bang, kita ambil 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, setahun lah. Kita ambil split 5 kali lah. Dia setahun lah, 5 kali lah. Kali sampai 5 kali split. Ni 2 5 kali split. 5 kali split. Jangan cakap 2 tahun. 56,338. 5 kali split 56,000. 56,000 338 unit e-share bang. Apa?
baru 5 kali speed setahun. Setahun 5 kali speed. Setahun. Setahun.